Ada berita hangat, ada berita hangat. Ha? Ada apa, Mat? Berita hangat apa pula tu? Bob kena tangkap. Bob kena tangkap? Bob yang mana? Bob Marley ke Bob Toto Poli? Aku dah. Bob Lukman. Bukan Bob Malik. Bob Malik kan dah lama mati. Bob Toto Poli pula duduk di Indonesia. Apa kau cerita ni? Kasih terang sikit. Bob Lokman kena tangkap semalam. Bob yang tu. Bob Lokman yang penulis lirik lagu tu kan? Betul. Apa nama lagu dia yang famous tu? Lagu yang Mrs. Isabella. Isabella. Betul lah lagu tu Isabella. Tapi cara kau nyanyi tu macam susah berak. Apa ni? Apa hal dia kena tangkap? Lama menghilang, tak dengar khabar berita. Tahu-tahu kena tangkap je. Dalam surat khabar ni cakap, dia ada buat ceramah agama dekat Ulu Langat hari tu. Tapi tak ada tauliah dari Jabatan Agama. Apa lagi, dia kena panggil dah dekat office. Panggil sekali tak datang, panggil 2-3 kali pun tak datang. Yang datang apa? Waran. Padan tu. Sekali aja. Siapa kata 2-3 kali? Kau dah macam tahu je lah. Melayu. Dia tu memang dah buat salah. Dah lah buat salah. Orang panggil baik-baik tak nak datang juga. Panggil baik-baik tu macam mana? Panggil, oi, marilah aku nak tangkap. Marilah aku nak tangkap. Macam tu ke? Macam kau ada kat situ. Tak. Memang act lah. Kan sebelum ni dia ada cakap, artis ni glamour. Tapi hidup bergelumang dengan dosa dan maksiat. Sebelum ni pun dia pernah cakap, yang artis ni makan pakai hasil duit titik haram tau. Duit titik haram? Apa ni? Aku titik kau kan? Cakap betul lah, aku tak faham lah. Melenting lah artis tu. Mana tak melentingnya Kak Munah. Cuba Kak Munah kena macam tu. Kena kutuk cara freestyle. Apa perasaan Kak Munah? Ketuk, Nasib baik gaya freestyle. Kalau gaya smackdown, patah tengkor dia. ketuk pun ada freestyle kah? Alah Sing, maknanya tutup ikut sedap mulut dia. Kalau akulah dia cakap macam tu, aku giling cili api tu 3 kilo, memang aku sombat dalam mulut dia tu. Baru padan dengan muka dia. Jangan. Sekarang dah tak boleh makan pedas. Sakit. Kalau dulu, dengan lesung-lesungnya sekali aku makan. Baru dia tahu ni, Minah canggung. Nasib baik canggung. Kalau tongong, Relax Mak Munah. Ganas betul lah you. Saya sudah takut tu. alah, Sing. Ganas pasal orang bayar, Sing. Kalau agak sendiri, tolong. Lepas tu dalam surat khabar ni cakap, dulu bila dia jahat, bila dia liar, pasal orang tak tangkap dia. Sekarang bila dia dah baik, orang nak tangkap dia pula, kan? Baik. Baik apa ke benda ni macam tu mengutuk kawan-kawan sendiri. Sebelum ni, dia bukannya baik sangat pun. Alah, macam kau lah kan. Pelakon dalam YouTube ni. Nampak macam baik kan? Ya. Aku tahu. Ada orang bidang seni ke yang paksa dia buat benda-benda macam ni? Jalan tu dia yang pilih tau. Dia tu sendiri yang tak ada prinsip hidup. Tak ada pegangan agama. Kenapa sekarang nak salahkan orang bidang-bidang seni pula? Ramai aku kenal orang seni ni, Okey je, Rumah tangga, sembahyang tak tinggal. Boleh je hidup normal. Jahat atau baiknya seseorang tu bukan bergantung pada bidang kerja dia tau. Pegawai BPR tu, ada je yang makan rasuah. Ni, ahli politik. Bukan semuanya baik tau. Ada tu yang berzina, berkaluat dengan bini orang. Ni main pelacur sampai ke negeri China tu tau. Jangan tuduh orang berzina tak ada 4 saksi. 80 orang tadi lepam punggung. Ni gelaran-gelaran ustaz, mana boleh pakai? Ada yang kena tangkap tak gerapak tetapi dengan isteri orang. Pukul keliling lah nampaknya. Dah tengok siapa yang kena. Nasib lah kan. Siapa makan cili, rasalah pedasnya. Bob ni dah silap. Soalnya bukan pasal dia tu dah baik ataupun tidak. Soalnya apa pun keadaan dunia ni mesti ada peraturan kan. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan masyarakat.
Kalau kita memandu di atas jalan raya pun, mesti kena ada lesen. Kalau kita nak alih pasir pun, mestilah nak minta permit dari pejabat tanah kan. Macam itulah juga kalau kita nak bagi ceramah agama. Mestilah kena ada tauliah. Kalau itu pun dia tak nak ikut, maknanya dia tu memang dah liar lah. Tapi rasanya lebih baik hidup liar untuk mencari syurga daripada jinnah tapi masuk neraka. Ya tak? Macam itulah masa dia dalam bidang artis ni dulu. Macam itulah perangai dia. Alah, macam ni lah. Saya yakin kalau dia betul-betul nak berceramah agama fardu ain ke, ajar fikah ke, ajar agama Bukan fikah. Fik. Bodoh. ilmu usul ke, tak ada masalah. Rasanya orang tak ada nak ambil pot walaupun dia tu tak bertauliah. Masalahnya sekarang ni, dia mencampur adukan dengan hal politik. Politik tu apa, Dek? Mengutuk orang sana, menghina orang sini. Takkan macam tu politik, Dek. Boleh buat malu je lah. Cakap tahu makna tak kerti. Masya Allah. Bila dah macam tu, apa lagi? Orang marah lah. Bila dah marah, orang pun buatlah aduan kat Jabatan Agama. Bila dah buat aduan, Jabatan Agama pun ambil lah tindakan. Dia pun bodoh sombong. Apa lagi, teruklah keadaan jadinya. Dia orang buat aduan sebelum aku sampai lagi, daripada tengah hari 2-3 hari sebelum tu lagi. Orang UMNO lah yang mengadu. Kau jangan tak tahu kau buat macam tahu. Kau ni bercakap macam robot lah. Nampak bijak tapi otak tak ada. Kesian aku tengok kau. Dah lah, Dik. Berhentilah berlakon RM30 ni. Dah tu dikait-maitkan pula dengan UMNO. Dikatanya Jabatan Agama menjalankan agenda UMNO dengan menangkapnya. Hey my friend, apa kena-mengena dengan UMNO ? Sama lah macam kau sekarang ni. Ini kau dah buat kerja ni. Siapa upah? Mana datang duit? Kau ingat PAS ada duit ke? Akai tak nak kasih. Oi. Itulah orang tua-tua kata, kalau bodoh, janganlah nampak sangat kebodohannya tu. Nanti tak pasal-pasal, kita sendiri yang kena gelak. Untuk pengetahuan Encik Bok Loman, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor adalah di bawah seliaan Kerajaan Negeri Selangor, iaitu Kerajaan Pakatan Rakyat. Dikawal oleh Esko Agama dan Adat Istiadat dari PAS Datuk Dr. Hassan Ali. Kalau itu pun dia tak faham, susahlah. Bukannya tak faham, tapi saja suka memfitnah orang. Nak jadi pendakwah konon. Jadi pendakwah kat jalan coket tu boleh lah kalau macam tu punya kerek. Berdakwah di coket tu lebih mulia daripada buka aurat di masjid. Cik Tom. Cik Tom pula. Boleh lah. Dulu hidup liar bergelumang dengan dosa. Sekarang hidup pura-pura bergelumang dengan fitnah. Itu ada, apa tu orang kata, ada improvement lah. Alah, samalah tu sih. Cuma ni uniform je yang bertukar. Dulu pakai macam orang barat. Pakai cap baseball dekat kepala. Tapi sekarang pakailah orang padang pasir. Pakai serban besar sayur pasar borong. Tapi isi dalam sama je. Astagfirullahaladzim. Adik, kau ni menghina sunnah Nabi. Kau ucap lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi Nabi Muhammad Rasulullah. Semoga kau percaya untuk menempatkan dirimu ke dalam Islam ini, insya-Allah. Setuju? Nak jadi pendakwah bukan senang. Kita nak menyuruh orang ke jalan kebaikan ni, untuk ke jalan Allah, mana boleh nak kutuk mengata orang kan? Bukan mengutuk, bukan nak mengata, tapi nak kata kalau kita pakai tudung tak confirm masuk syurga. Tapi kalau tak pakai tudung, yang tu kan confirm masuk neraka. Ya? Wallahu a'lam. Macam begini Rasulullah. Dia tak pernah mengata kawan-kawan dia, saudara mara dia, walaupun masa tu dia orang belum memeluk agama Islam.
Walaupun masa tu dia dah berbelas-belas tahun berdakwah. Lagi satu macam pendakwah besar. Contohnya arwah Haji Ahmad Dedat. Ahmad Dedat lah. Ahmad Dedat. Engkau ni ada skrip dekat bos khabar tu. Jangan nak kelentong lah. Aku berlakon aku tahulah. Tak mengapa lah berlakon tu atau berlakon ekstra dulu. Kau berhentilah berlakon. Jadi mak sudah bagus. Dia tak pernah mengutuk orang-orang lain. Senang macam ni je. Kita suruh Jais kurung dia kat dalam lokap tu 3 bulan. Dan suruh dia hari-hari baca kitab riwayat Nabi Muhammad SAW. Macam mana nak jadi baik? Alahai, 3 bulan. Janganlah. Sebelum kau nak kurung aku, baik kau tu pakai baju kurung dulu. Dan yang tu saya setuju sangat-sangat lah. Saya pun sama, setuju. Kalau dia tak nak macam mana, Kak? Jangan kasih dia makan lah. Apa? Orang seperti itu je ajar dia. Habis tu? Jadi, untuk hari ini, persidangan ditangguhkan. Ya, kita tutuplah persidangan ini. Panjang-panjang pun banyak dosa. Apa pun kita bermohon ampun kepada Allah dan aku menyeru kepada korang semua, kembalilah berjalan Allah. Kita ni orang Islam, dapat nikmat Islam. Jangan cari makan dengan buat fitnah. Kerana fitnah ni semua akan membawa korang pada neraka. Aku tak baik, aku orang jahat. Tapi aku cari jalan untuk buat kerja baik. Engkau orang baik, tapi engkau cari jalan untuk buat kerja jahat. Ini perbezaan kita sekarang. Bertaubat adik-adik semua. Semoga engkau dirahmati Allah. Dan insya-Allah satu hari nanti kau akan selamat. Bila kau sedar, kau dapat hidayah, kau akan beribadat dengan baik dan kau akan berjihad berjalan Allah dan kau akan nampak mana dia jalan untuk syurga. Assalamualaikum. Apa arti kemerdekaan bagi umat Melayu kita? Tak seterima perubahan, anak cucu berputih mata, orang lain berebut peluang. Sanggupkah tengok saja masa tetap berjalan, sesaat tak tunggu kita. Dilema Melayu kita. Bangsa lain hidup bersatu, kita paling